Hai Ranas, Nas nak share pengalaman Nas untuk kali pertama berlari 50 km. Maksudnya dah masuk dalam kategori ultra marathon. Walaupun hanyalah beza antara 8 km sahaja dengan full marathon. Tapi bagi Nas itu adalah satu pencapaian yang agak besar secara official. Sebab apa? Sebab sebelum Nas lari 50 km dalam event itu pun Nas dah pernah training sejauh 70 km secara unofficial lah kan, training lah kan. So macam tu bila Nas fikir balik, sebenarnya bila lari 50 km tu bukanlah semata-mata Nas cukup training, Nas cukup itu ini dan sebagainya. Dia memerlukan pelbagai requirement yang korang nak melayakkan diri untuk ultra marathon. Korang nampak kan orang-orang yang berlari ultra marathon, maksudnya yang korang tengok korang tengok dalam social media, tak kisah apa social media sekalipun, korang tengok yang jarak dia dah 50, 60, 70 dan 100 tu, itu adalah kategori ultra marathon dan lebih daripada full marathon. So bagi korang yang nak merasai dunia ultra marathon, korang memang kena banyak sacrifice korang punya diri yang sekarang kepada diri yang baru. Maksudnya daripada korang punya circle, korang punya habit, korang punya pemakanan, korang punya macam mana korang punya mindset. Sebab apa? Bila lari jauh yang Nas boleh capai sekarang, disebabkan banyak rentetan cerita sebelum boleh berlari 50 km tu. Sebab nak ada semangat di 50 km tu, rupanya Nas fikir balik, oh sebenarnya aku ada geng-geng yang dah lari lebih daripada 42 km, itulah menyebabkan ada rasa nak buat lebih lagi. Faham tak? Itulah salah satu sebab. Ya, aku dah ada geng-geng yang dah habis 80, dah pernah ada geng 100 km finisher. Jadi dalam diri kan, why not aku buat 50? Aku sebenarnya boleh kot. Sebab aku dah ikut dah geng-geng training kan. So itulah salah satu sebab macam mana Nas boleh habiskan 50 km Nas untuk kali pertama dalam hidup secara official lah dalam event. Dan juga kita punya mindset kan, bila lari jauh ni memang korang kena tahu yang korang bukan nak berlari semata-mata. Bila 50 km ni, korang jangan expect 50 km yang korang lari ni kan, korang akan lari sepanjang masa. Sebenarnya korang akan berjalan juga. Itulah yang ramai silap. Kecuali korang memang geng pro. Kau tengok geng-geng Kenya kan, geng kulit hitam tu yang top 3, top 5, yang itu level-level diorang. Yang level-level kulit hitam tu memang laju kan, memang diorang lari. Tapi kita sebagai orang Asia plus orang biasa kan, yang nak rasa dunia ultra marathon, sebenarnya 50 km tu korang tak adalah lari sepanjang masa. Korang ada juga jalan, bahkan korang akan berhenti juga kan, korang berhenti, maybe korang cramp sebagainya. Tapi dalam perjalanan tu korang kena ada mindset juga kan. Korang kena tahu 10 km pertama, 10 km kedua, ketiga, keempat, kelima. So korang kena ada planning. Korang kena korang tak boleh semata-mata nak jogging je. Aku tak fikir apa-apa. Sebab bila dalam 50 km yang korang nak berlari ataupun dalam event tu, korang kena tahu dekat mana ada water station, dekat mana korang nak consume korang punya energy gel, korang punya air dan sebagainya, korang nak sapu obat panas kan. So dekat situ korang kena tahu sepanjang 50 km tu, you need to manage yourself dah sebelum larian tu. So korang kena, yang the best lagi dan selalu ulang adalah bila training tu korang dah buat seperti simulation. Faham tak? Maksudnya training tu dah macam sama korang punya event, ataupun buat lebih lagi, itu adalah lebih baik. So bila korang dah biasa berlari kan, biasa berlari 50 km pada training korang, so tak pelik lah kalau masa event korang boleh habiskan dengan santai. Maksudnya tak santai sangat-sangat lah. Maksud bagi Nas adalah korang boleh habiskan tanpa rasa kram yang sampai korang tak boleh nak gerak kan, sampai korang menyusahkan, korang kena panggil medik dan sebagainya. Tak sampai level tu lah. So kalau korang boleh habiskan 50 km tu dengan jayanya, walaupun korang maybe nombor hampir akhir, tapi tak apa. Tapi pengalaman Nas balik, fikir balik, rupanya banyak yang perkara yang kecil-kecil ni kita kena ubah dulu. Itulah keperitan yang ramai tak boleh nak terima pada peringkat awal lah. Tapi itulah yang korang kena buat. Iaitulah
ramai orang dia akan puji, weh solid lah kau boleh lari 50 km, solid lah kau boleh lari 80-100 km. Tapi disebalik tadi solid sangat tu kan, banyak yang kita kena sacrifice. Itulah normal je, especially kalau long run punya kategori, memang korang kena standby mental korang. Itulah yang Nas boleh ceritakan. 50 km about core lah kan, perkara yang core yang korang kena ubah, korang kena standby sebelum korang nak melayakkan diri untuk dipanggil sebagai ultra marathoner. Okay, so thank you. Assalamualaikum.